Bismillahirrahmanirrahim. Akak tengok cepat. Akak, you kena ambil ni, potong yang keras kat tepi, bukan keras lah, yang bentuk keki tu, you cedok macam ni kak. And then you pergi dekat aiskrim. You jangan terus masuk yang panas-panas di dalam mulut, melecur je lagi akak. You kena combine dengan aiskrim sekejap. You cedok aiskrim sikit, bagi dia tak melecur lidah. Itu cara makan dia akak. Gitu, aiskrim kau ke mana? Bergerak-gerak aiskrim aku. Bismillahirrahmanirrahim. Now you boleh masuk mulut you. Dah ke? Margarine or butter you sapu kat dalam ni dulu ya. Ini dapat dalam 5 bekas kecil macam ni lah kak. Comel-comel lah kak. You masuk cocoa powder dulu. Taburkan cocoa powder kat dalam bekas yang kita dah letak butter tu kan. Bila you masuk cocoa powder, you kena make sure you punya cocoa powder tu pergi dekat sekitar rumah dia ya. Resepi coklat lava. Nombor 1, dark chocolate 180 gram. Nombor 2, butter unsalted kak ya. Unsalted 100 gram. Butter kalau boleh pakai pure butter lah. Kalau you tak ada pure butter, Katerina akan nak pakai margarine boleh ke? Boleh je kak, you nak pakai margarine ke apa ke, boleh je. Nombor 3, garam. Nombor 4, telur B kak, 3 biji. Nombor 5, vanila. Nombor 6, gula 60 gram. Ni pakai gula bancuh air je kak. Akak tak payah pakai caster sugar ke, apa nama dia? Gula aisin ke tak perlu. Pakai je gula bancuh air. Lepas tu nombor 7, tepung gandum 15 gram sahaja. Okey? Mula-mula kita nak double boil dark chocolate dengan butter. Pakai pure butter kalau nak sedap. 180 gram dark chocolate. Lepas tu dia kata, Rina, akak tak nak pakai dark chocolate, akak nak pakai milk chocolate. Boleh akak? Tak ada isu pun akak. Lepas tu masukkan pure butter 100 gram. Kalau boleh suhu bilik lah. Tapi kalau macam dah tak sabar sangat nak buat, boleh je. Sebab kita nak double boil kan. Boleh je time sejuk-sejuk tu. Garam kita ambil ujung-ujung je. Jangan banyak ya. Sikit je. Garam kita tak nak guna banyak. Kita guna sikit sahaja. 3 ni kita akan double boil dekat dapur lah ya. Tapi saya tak bawa akak lah. Kita letak je kat atas dapur gas. Nanti dia cair sendiri. Okay. Dan satu lagi, benda yang sangat penting adalah termometer untuk dapat suhu yang betul dan juga suhu yang betul. Lepas tu dia masak dalam dia cair kan. Termometer wajib. Panaskan oven 20 minit awal. Gula kita masuk 60 gram. Yang ni tak sesuai untuk jualan ya, saya cakap jujur. Tapi siapa yang ada kafe-kafe, you buat and then orang nak makan on the spot, memang boleh. Yang ini macam setakat you craving benda chocolatey right? Better you buat macam ni kat rumah. Siapa suka makan coklat lava? Gula pasir je akak. Akak tak payah nak pakai gula, ramai yang suka kau. Akak tak payah nak pakai gula caster, icing sugar. No. You pakai gula bancuh air je. Faham tak kak? Telur 3 biji ya kak. Pecah dekat cawan ni dulu, takut nanti telur temelang. Kan telur temelang, akak yang menangis sorang-sorang. 1 biji. Esen vanila 1 sudu kecil lah. Sebab kita nak matikan rasa telur. Akak guna kesabaran untuk mengkocak benda ni. Kalau akak ada mixer, hand mixer, you boleh pakai hand mixer. Tapi macam saya tak ada hand mixer. Nanti insyaAllah ada rezeki saya akan beli hand mixer. Yang ni saya gunakan tenaga saya, zahir dan batin untuk mendapatkan kekembangan dia. Untuk dapat kembang. Dia akan take time sikit. Pakai hand mixer ya, tolong pakai hand mixer. Yang belakang tu mixer tu tak boleh sebab bowl dia kan dalam. And then telur saya 3 je akak. Manalah boleh. Gula pula 60. Kan? Akak seronok gelak ya.
Sambil-sambil kocak ni, kita kena ingat kat dapur kita ada kita punya dark chocolate ya. Okey, dia nak mula kembang. Okey, dah. Panas kak. Ui, ni kena tangan, melecur lagi tangan saya. Ini kan yang coklat kita cairkan tu. You boleh double boil or masuk microwave ya. Ni dah siap dah ni kak. Yang double boil ni, tunggu dia suam-suam kuku tangan ke kuku kaki ke kan. Dia dah suam-suam kuku, you masuk kat dalam yang kita kocak tadi tu lah. Akak betul-betul dengar tau. Yang ini is very important Time nak bakar is very very important. If you skip bahagian ni, I'm so sorry. You punya kek, I pun tak tahu dia boleh jadi lava ke, jadi gunung berapi ke, I don't know. Dia dah mula keluar buih yang sangat banyak macam ni, kan? You boleh stop lah. Dah tak payah dah kocak lagi kak, oi. Lepas tu kalau you nak cepat sejuk, you kacau-kacau macam ni. Bukan nak bagi dia sejuk, betul-betul sejuk tau kak. Suam-suam kuku ya. And then dalam masa sama, you kena tengok you punya, oven. Dia punya suhu dah 200 ke belum? Jom kita pergi tengok sekejap ya, saya pergi tengok. Okey, cantik. Saya punya oven pun dah 200 dia punya suhu. Okey, dia dah suam. Bismillahirrahmanirrahim. Telur gula vanila dalam ni, dalam bowl besar ni. Now, dark chocolate, butter, garam dekat dalam ni kan. Then you tuangkan ke dalam bowl yang ada telur. Bismillahirrahmanirrahim. Tu you kacau lah. Ni dah mula likat. Dia akan macam likat sikit tau kak. And then akak boleh masukkan tepung gandum. Alright. Tepung gandum tak payah ayak pun tak apa. Sebab dia kan berapa gram je? 15 gram je akak. 15 gram saja ya kak. Jangan lebih. Kita pakai tepung ni memang sikit je. Tak boleh buat, takut nanti kalau sebab dia tak ada sukatan, kalau tak ada timbang kan pakai cup tu kan. Saya tak pandai lah kak. Dah kan? Now akak ambil akak punya yang bekas tadi tu. akak boleh pakai yang zinc tu Orang panggil apa? Zinc kak Saya pun tak tahu lah nama dia. Yang zinc cup macam tu pun boleh. You nak pakai yang mangkuk kaca putih tu pun boleh. Boleh je kak. Akak tuang dekat dalam bekas-bekas akak lah. Macam saya dapat 5 bekas tau. You kena panaskan oven 20 minit. Suhu 200 pakai thermometer. Bukan pakai tombol you ya. Pakai thermometer akak. If you tak pakai thermometer, suhu you kita tak tahu dalam dia berapa. Ini memang kena pakai suhu 200 ya. Thermometer. Kalau tombol tu dia akan jadi 200 lebih tau. Dia buka tombol lah. Akan masukkan yang ini selama 10 minit ke 11 minit. 10 hingga 11 minit je kak dia punya masa nak membakarnya tu, okey? Suhu 200 termometer. Okey akak, jelas kat situ. Lepas tu, nanti dia bunyi kecing. Kan dia dah masak kan, bunyi kecing. You jangan terus keluarkan ya kak. Tolong jangan terus keluarkan. You biar je dia rehat kat dalam tu selama 3 minit. 3 minit lah. 3 minit lah. Ni suhu dia. Kecing je kita terus set alarm. Betul-betul kecing dah kak. Okey, terus set alarm kita 3 minit. Saya letak 3 minit lah. Sekejap ya, kita kena tunggu lagi 3 minit. Kita keluarkan. Saya tak sabar nak makan lagi. Dia memang kena makan panas-panas ya. Bila, contoh, you buat, lepas tu dia dah tak keluar, you dah buat kan? And then kan bila dia sejuk, macam yang ni dah mula sejuk tau. Dalam dia akan jadi, apa orang kata?
Tak jadi cair dah tau. You boleh cairkan dia masuk microwave. Nanti dia cair. Tapi 10 second saja. 3, 2, 1. Dia macam ni ya kak ya. Dia panas kak ya. Akak jangan pakai pegang je kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kak weh. Okey. Sebiji je lah dulu kak ya. Jangan banyak-banyak lah. Snow powder boleh. Icing sugar boleh. Tapi saya tak suka benda-benda tu semua. Saya pakai cocoa powder je. Alright. Akak jelas tak kat situ? You letak cocoa powder jangan tinggi sangat Rina. Kau pakai kipas kat sana. Cocoa powder, I kan suka pahit-pahit kak. You boleh letak snow powder ataupun icing sugar. Ice cream ya kak. Vanilla ice cream. Kita tak ada scoop. Scoop saya ada tapi hilang. Dekat dalam tu. Dekat dalam gua. Saya tak tahu kat mana dia letak. Hopefully dia jadi bentuk cantik lah kak. Scoop saya ni kan. Tak kat tepi macam ni. Sebab kita tak nak kita punya lidah melecur, you kena buat macam ni. Right? Akak snow powder boleh, icing sugar boleh, cocoa powder pun boleh. Nampak cantik tak macam ni? Ini ice cream ya. Ice cream vanilla. Bismillahirrahmanirrahim. Akak tengok. Akak tengok cepat. Akak, you kena ambil ni, potong yang keras kat tepi, bukan keras lah, yang bentuk keki tu, yang bentuk kek tu, you cedok macam ni kak. And then you pergi dekat ice cream. You jangan terus masuk yang panas-panas di dalam mulut, melecur sekejap lagi akak. You kena combine dengan ice cream sekejap. You cedok ice cream sikit, bagi dia tak melecur lidah. Itu cara makan dia akak. Gitu. Ice cream kau ke mana? Bergerak-gerak ice cream aku. Bismillahirrahmanirrahim. Now you boleh masuk mulut you. Bismillahirrahmanirrahim. Akak sedap kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sedap. Betul-betul sedap. Tapi you jangan makan kosong tau. Jangan makan dia je. You kena makan dengan ice cream. If not kak, saya cakap jujur akak, lidah akak mesti melecur. Sebab coklat ni panas akak tahu. Wih, sedap wih. Bila jadi. Nanti beli baru ya. 200 ni, yang bawah ya. Bukan 200 ni tahu suhu dia. Yang dalam. Okay? Bukan yang F, yang C. Kat situ jelas tak? Bila yang batang ni naik, pergi ke 200 ni, ada kat 200 ni, baru you masuk kek you. Alright? Suhu termometer, bukan suhu tombol akak. Sebab tadi saya pakai termometer, suhu tombol saya kat luar, 210. Tadi petang, 205 je. Okay? Sebab tu saya kata, suhu dekat dalam ya, bukan suhu tombol akak. Ni wajib ada. I bagi tahu je. Termometer 200, suhu dia 10 ke 11 minit. Bunyi kecil, you jangan buka oven you. Biar je dia 3 minit ke 4 minit dalam oven tu. Nanti you set alarm tau. Set alarm you kat phone. Nanti dia dah apa nama dia? Dia dah set alarm tu dah berbunyi. Baru you keluarkan. Alright? Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum.